Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ini saya nak menjawab kepada satu persoalan yang saya terima di ruangan komen saya di Facebook, di YouTube. Okey. So sekarang ni dia kata, Assalamualaikum tuan. Modal paling rendah untuk trade SPO berapa tuan? Terima kasih. Baik. Untuk menjawab kepada persoalan ini, sebenarnya modal yang ditetapkan dia boleh berubah-ubah based on Bursa Malaysia punya requirement lah. Okey. Dan sekarang ni Bursa Malaysia menetapkan satu lot, you nak tak nak memang kena ada 9,000. This one sekarang as per video saya release masih lagi 9,000 untuk satu lot. Yang ini kita kata untuk overnight margin, margin yang bolehkan anda untuk bawa daripada hari ini ke hari seterusnya. Okey? So margin asal 9,000. Dan ada broker yang menawarkan 75% ataupun mungkin 50% daripada margin tersebut untuk anda start trading. Contohlah, let's say lah macam ada satu broker dia tawarkan 50% margin, maksudnya daripada 9,000 anda boleh gunakan 4,500 sahaja untuk mula execute. Tapi bersyarat. Syarat dia anda kena buka dan tutup position untuk hari tu sahaja. Anda tak boleh nak bawa ke hari berikutnya. So itu kalau anda gunakan 50% margin ke, 75% margin ke, something like that lah. That one anda kena check dengan broker tersebut. Okay? So margin asal ditetapkan oleh bursa 9,000. Kalau intraday margin, itu anda kena lihat kepada fasiliti yang broker tersebut tawarkan. Contohlah, so sekarang ni kita boleh kata 4,500 lah margin dia. Dan cuma anda kena tahu, ini adalah intraday margin. Kena tutup pada hari yang sama. Hari yang sama maksudnya CPO tutup pukul 6. So pukul 6 adalah penutup hari untuk trading tersebut. Malam kita kira hari yang lain lah. So sekarang ni saya ada buat satu tools yang memudahkan anda untuk kira berapa modal nak digunakan. Kalaulah dikatakan 4,500 tu adalah satu lot, anda janganlah sediakan 4,500. Which is anda boleh execute satu kali je. Kalau loss, dah tak boleh execute lah dah. So anda kena ada sedikit buffer. Buffer meaning said duit lebihan tambahan untuk tampung loss anda tu. Profit loss ke. Kena ada buffer yang anda perlu sediakan. Sebagai contohlah, anda kena tahu juga anda punya berapakah purata loss. Berapakah purata loss untuk teknik anda. Anda kena teknik dulu. Teknik, lepas tu kena tahu berapa purata loss dia. So that barulah anda boleh kira berapa modal yang kena sediakan. Sebagai contohlah dikatakan, anda gunalah dekat ni, ringgit-insight.my trading toolkit. Anda gunakan toolkit yang saya dah buatkan untuk anda untuk kira. Let's say lah anda ambil intraday margin 4,500. So sekarang ni kita kata value satu tick untuk satu lot. Satu tick untuk setiap satu lot yang dibuka adalah RM25 kan. So let's say lah dikatakan modal okey 4,500 ni anda tambahlah lebih kurang dalam 6,000 lah kalau anda kata. Anda kata anda nak sediakan 6,000, anda nak trade satu lot. Okay, let's say lah kalau anda kata setiap satu kali entry, kat sini kita ada tanya risk per trade. Setiap satu kali entry, anda boleh riskkan sebanyak lebih kurang dalam 300.5 ataupun equivalent to berapa tick? 300.5 bahagi dengan 25, 14 tick lah let's say anda punya stop loss. So anda tulis dekat sini 14. 300.5 bersama dengan 14 tick So brokerage maybe lah round turn. I mean RM25 ni saya buat default, orang kata satu tick tu dah cover lah. So round turn lah, pergi balik RM25. So satu tick anda punya cost. Sekejap ni saya betulkan dulu sekejap. Okay, risk per trade 300.5. So based on capital anda start dengan 6,000, anda risk per trade adalah 300.5. Setiap kali trade anda riskkan 14 tick dan anda kena bayar RM25 broker fees untuk setiap complete transaction pergi balik. So actually untuk this condition pun anda hanya boleh trade berapa kali. Let's say lah, sebab kita nak tahu berapa maximum loss. Berapa kali let's say masuk je loss kan, sampai tak boleh nak execute dah. Berapa banyak. So kita calculate untuk modal 6,000 dengan margin 4,500, anda hanya boleh loss 5 kali berturut-turut sahaja dengan loss 350. Kalau lebih, kurang daripada itulah. So daripada 5 kali ni adalah nyawa anda lah. Trade pertama loss, trade kedua loss, trade ketiga loss 300.5, trade keempat loss, trade kelima loss. So
Selama 5 kali loss berturut-turut, anda dah tak boleh execute dah untuk yang keenam. Itu kita nak tahu modal berapa yang sesuai tu, saya nak menjawab yang itulah dulu. Berapa kali nyawa yang anda nak gunakan, based on setup anda. Kalaulah let's say dikatakan, satu kali trade saya loss lebih kurang dalam 600. So untuk 600 ni anda hanya boleh trade 3 kali je lah. 3 kali je lah nyawa, 3 kali percubaan je lah. Loss, habis dah. Tak boleh dah. So anda kena tahu macam mana setup anda berfungsi. Berapakah risk per setup anda tu, I mean average, ambil risk purata lah lebih kurang. So anda kena kira berapa nyawa yang anda nak gunakan. So kalau 6,000 dengan 600 risk ni bagi saya kurang sesuai lah. Let's say lah kita dah set tadi 300.5 contoh. 300.5 setiap satu trade dan kita boleh dapat tadi lebih kurang dalam 5 kali berturut-turut. Okey. Kita pergilah kepada trading outcome simulator. Kita pergi kepada trading outcome simulator. Tapi 5 kali trade ni bagi saya kurang nyawa lah. Kurang nyawa. Belum lagi mencukupi sebenarnya. Okey, so let's say lah kita katakan starting capital kita 6,000. Kita lost trade 300.5. Ini kita nak kira win to risk to reward ratio juga. Pula. So risk kita 300.5, kalau profit per trade kita boleh untung mungkin dalam 7.5, 1/2. 7.5 kita ambil sekali lah 77 tambah RM25, 775. Okey. Lepas tu brokerage per trade kat sini kita fix dengan RM25. Win rate lah. Okay, so sekarang ni kita ada 1/2 kan. Loss 300.5, win ni dah lebih ni 725 lah kan. 1:2, 3.5 darab 2, 700 tambah RM25, so 725. So kemudian brokerage per trade 25. Win rate lah, kita katakan untuk setup kita ni win rate kita mungkin lebih kurang dalam 45%. 40% memadai tak? Okay. So kita trade lah lebih kurang berapa kali tadi? Kita trade nak cukup at least lah 10 ke atas lah. So untuk 10 kali trade kita buat 10 kali trade. Okay, 10 kali trade dengan win rate 40%, dengan modal kita dengan 300.5, modal kita 6,000 ni, kalaulah betul-betul 40% win rate based on kita punya setup tu, okey, drawdown kita mungkin lebih kurang dalam 18 ke 20%. Sebab apa? Sebab kita mungkin akan win 4, loss 6 based on 40% win rate lah dengan strategi 1/2. So mungkin kemungkinan akaun anda daripada 6,000 turun kepada 5,006, turun kepada 5,002, turun kepada bawah 5,000. Adakah anda nak trade ataupun nak tukar setup lain? Itu depends kepada anda lah. Kalau setup lain waktu drawdown dah habis lah. So sekarang ni, let's say disebabkan kita buat ratio 1:2, so one trade kita ni yang loss, win kita ni dah cover dah untuk 2 loss sebelum. Lepas tu win lagi. Lepas tu loss, win. So inilah yang anda nak kena hadap. Boleh ke anda terima ke kalau anda daripada 6,000 ni turun kepada 5,006, turun kepada bawah 5,000, anda boleh hadap tak? Sebab loss is a must dalam trading. Dan I can say itulah modal tu. Berapa kali nyawa yang anda nak gunakan? Kalau anda hanya ada 2 nyawa je tadi, let's say lah anda ada 2 nyawa je, 1 kali trade loss, 2 kali trade loss, anda dah tak boleh trade kali ketiga dah habis dah. Faham? So let's say lah anda boleh kata 1 nyawa je lagi lah. 1 kali trade je, lepas tu nak masuk kali kedua dah tak boleh dah. So anda kena tahu anda berpotensi untuk loss executive, loss consecutive, loss berturut-turut. Anda mungkin akan loss berturut-turut baru anda akan win. So untuk menjawab modal ni anda kena tahu berapa kali nyawa yang anda perlukan untuk teknik anda boleh berfungsi. Okey? So saya harap saya punya perkongsian ini memberi jawapan dan penerangan kepada anda dan juga yang lain-lain di luar sana. Okay, so risk management is yang paling penting lah. So terima kasih kerana bertanya soalan. So for those yang nak tanya lagi, just komen je dekat bawah. So that nanti saya akan cuba respon kepada persoalan anda. Baik, terima kasih. Saya Vin Haziq. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Assalamualaikum dan salam sejahtera.